Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada saudara dan saudari sekalian. Duka cita saya maklumkan, saudara Arif Farhan, Muhammad Arif Farhan telah pun meninggal dunia akibat terjatuh daripada kerusi. Sekian laporan saya, Jalaini Abdul Hassan. Mana ada? Jadi, anda nak belajar pasal seni foto. Apa itu kamera? Apa itu fotografi? Kat mana dia dilahirkan? Siapa pencipta dia? Siapa mak dia? Alamat dia kat mana? Dia ada girlfriend tak? Anak dia siapa? Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput salah satu saintis pakar fotografi. The biggest, the baddest, the gayest. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. Kamera merupakan satu alat optik yang digunakan untuk merekod dan merakam gambar, sama ada untuk disimpan, dicetak atau dihantar terus. Manakala peranti pengimejan pula merupakan salah satu alat elektronik yang ada fungsi seperti kamera, contohnya seperti telefon pintar. Perkataan kamera diambil daripada bahasa Latin iaitu camera obscura yang bermaksud bilik atau ruang gelap. Pada abad ke-11 Masihi, ilmuwan daripada Arab iaitu Ibnu Al-Haytham telah menjalankan eksperimen optik yang menjadi asas kepada reka bentuk kamera moden. Kamera berfungsi mengawal cahaya yang masuk melalui kaca menggunakan tetapan seperti ISO, aperture dan shutter speed untuk menghasilkan gambar atau video. Tak nak. ISO merupakan kepekaan terhadap cahaya. Contohnya bila kita ambil gambar waktu malam, kita akan naikkan nilai ISO supaya gambar tu akan nampak seperti lebih terang. Jika kita ambil waktu siang, disebabkan cahaya matahari, so kita akan turunkan nilai ISO. Seterusnya aperture, iaitu bukaan kaca. Dia macam mata kita. Bila bukaan kaca dibuka besar, image subjek kat depan akan lebih jelas. Maksudnya background dia akan macam kabur. Macam yang terakhir ialah shutter speed, iaitu kelajuan pengatuk. Bila kita tangkap gambar pakai shutter speed yang sangat laju, kita boleh tangkap gambar orang yang tengah berlari. Maksudnya macam frame by frame. Kalau kita turunkan speed dia kepada yang lebih lambat, kita macam kalau kereta lalu laju, kita boleh nampak dia punya lampu dia, garisan lampu dia. Maksudnya kamera ni ada 3 tetapan yang sangat lengkap. Macam tadi, ISO dia kawal terang atau gelap waktu malam. Aperture ni dia akan blur ke belakang. Lepas tu shutter speed pula dia kawal sama ada nak tangkap gambar objek tu secara laju atau perlahan. Tiga-tiga ni barulah hasil video yang cantik dan menarik. Pandang langit biru cerah, kilau awan seakan dekat. Jenis kamera dan peranti pengimejan. Jenis kamera dan peranti pengimejan adalah merujuk kepada perbezaan bentuk, spesifikasi dan kegunaannya. Contoh kepelbagaian jenis kamera dan peranti pengimejan ialah kamera kompak, kamera gambar segera, kamera web, kamera panorama ataupun 360 darjah, handycam, kamera XC, SLR yang bermaksud single lens reflex dan TLR twin lens reflex. Ini adalah contoh-contoh kamera. Manakala peranti pengimejan termasuklah tablet dan telefon pintar. Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saranku.
kamera merujuk kepada saiz dan kualiti resolusi image yang dihasilkan sama ada dalam bentuk analog ataupun digital. Kualiti resolusi bagi kamera digital dan peranti pengimejan juga dipengaruhi oleh format kamera. Format kamera merujuk kepada saiz dan kualiti resolusi image yang dihasilkan sama ada dalam bentuk analog ataupun digital. Kualiti resolusi bagi kamera digital dan peranti pengimejan juga dipengaruhi oleh saiz sensor. Kamera digital dan peranti pengimejan yang mempunyai sensor yang besar akan menghasilkan kualiti resolusi image yang lebih tinggi. Contoh format dan kualiti image yang dihasilkan oleh kamera dan peranti pengimejan ialah 35mm bingkai penuh APS-C, format medium, format besar, resolusi digital pixel. Format medium bersaiz 6/6 inci, format medium bersaiz 6-7 inci, format bingkai penuh, format medium bersaiz 6/5 inci. Okay kelas, hari ini kita nak belajar tentang teknik komposisi. Ulang balik. Teknik komposisi. Ulang lagi sekali. Apa? Kau tu nak? Kau ingat kau siapa? Aku ke kau yang bentang? Ha? Tak ada lagu Roger. Okay, kita kan kawan-kawan. Okay, teknik komposisi ni okay, basically fotografi adalah bidang yang digabungkan sains dan seni. Okay, jom. Kau jangan gelak. Kau gelak. Siapa suruh kau gelak? Kau gelak, kau kena macam ni. Okay? Kau yang gelak. Okay, so basically fotografi adalah bidang yang kita gabungkan sains dengan seni. Okay? Pengetahuan terhadap ilmu optik dan pencahayaan dan bagaimana mekanisme kamera berfungsi, dia menyumbang terhadap ilmu sains merupakan betul. So pengetahuan terhadap ilmu optik, pencahayaan serta bagaimana kamera berfungsi ni adalah sumbangan terhadap ilmu sains. So manakala untuk pengkarya seni pula, fotografi merupakan salah satu medium untuk kita hasilkan seni. Faham tak? Tak. Apa cikgu? Sekejap, satu duduk. Menyesal pun kau. Aduh. Kau tak faham? Bukan aku ingat kau. Tak. Ni dah ada bobon untuk kan tadi. Kau kalau tak faham, buat. So untuk teknik komposisi kreatif ni dia ada 6. 1. Peraturan ketiga, sudut pandangan, imbangan, kedalaman, garisan membawa, pemangkasan dan pembingkaian. Peraturan ketiga. Teknik ni dia gunakan garisan grid untuk bahagikan gambar kepada 3 bahagian secara menegak ataupun secara melintang. Jadi objek akan diletakkan pada grid hujung belah kanan ataupun grid di bahagian hujung kiri untuk dapatkan komposisi yang harmoni. Imbangan ni dia guna teknik komposisi imbangan simetri, iaitu bahagian kiri dan bahagian kanan mempunyai imbangan yang sama. Seterusnya garisan membawa. Garisan membawa ni dia akan ada
objek yang agak jauh daripada kamera, dan garisan membawa tu akan ditujukan kepada objek untuk kita lebih memfokuskan lagi kepada objek. Sudut pandangan ni kita gunakan untuk menghasilkan kesan yang lebih dramatik. So sudut pandangan dia ada dua, daripada bahagian bawah ataupun bahagian atas. Kedalaman, untuk kedalaman ni kita gunakan kamera dan lens yang mempunyai bukaan besar supaya boleh dapat hasilkan depth of field yang rendah pada gambar yang dirakam. Maksudnya kita akan nampak lebih detail gambar tu, dan bahagian belakang akan nampak kabur. Last sekali, pembingkaian. Elemen ni kita gunakan objek yang ada dekat persekitaran untuk kita jadikan sebagai tumpuan mata. Seperti contoh, kita boleh gunakan pintu, tingkap, dahan, daun dan sebagainya untuk dijadikan pembingkai. Maksudnya objek yang kita nak ambil gambar tu dia akan di dalam bingkai. I just don't get it. Guys, tolong guys, aku 3 tak siap lagi. Kau buat apa kat aku? Okay guys, hari ni saya dengan Arif kita Amarillo, 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 plátano. Kataan kamera berasal daripada bahasa apa? A. Bahasa Arab, B. Bahasa Latin, C. Bahasa Melayu, D. Bahasa alien.
Aku tak pernah. Jangan aku. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. Kata-kata hari ini Bang Arif. 2-3 kucing belati. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Three, two, one. Guys, tengok Zahir tengah main bola.